Ramai yang masih keliru sama ada nak simpan 5 gram ataupun 1 dinar. Yang mana satu pilihan yang terbaik? Nak tahu jawapannya? Tuan-puan boleh tengok video ni sampai habis, save dan share untuk rujukan akan datang. Kalau dilihat dari segi ketulinan, kedua-duanya adalah sama. Berketulinan emas 999.9. Bezanya adalah berat gram emas sahaja. 1 dinar beratnya 4.25 gram dan gold bar 5 gram ini beratnya 5 gram. Dari sudut harga, gold bar 5 gram ternyata lebih mahal daripada 1 dinar sebab beratnya lebih berat. 5 gram hari ini sekitar RM3,200, sedangkan 1 dinar harganya sekitar RM2,700. Tuan-puan boleh pilih sama ada tuan-puan sukakan dinar yang bulat macam ni ataupun gold bar yang petak macam ni. Jadi, kalau tuan-puan nak miliki 5 gram ataupun 1 dinar tapi tak ada bajet yang cukup, tuan-puan jangan risau. Tuan-puan boleh kumpul dulu sikit-sikit mengikut bajet tuan-puan di dalam akaun emas CAP Public Gold. Dan bila dah cukup gram emas, tuan-puan boleh keluarkan item 5 gram ataupun 1 dinar seperti ini. Item-item ini adalah item yang kecil tapi bernilai tinggi berbanding item seperti 1 gram emas dan ke bawah. Beli emas di Public Gold sangat mudah sebab secara online dan tuan-puan hanya perlu berdaftar sebagai ahli Public Gold tanpa sebarang charge. Jadi, bagi yang berminat untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold, tuan-puan boleh terus isi sign up di bawah. Saya akan bantu dan bimbing sebaiknya.